Inilah dia AG Sport Arena, terletak di Maldi, berdekatan UPM. Apa yang menariknya di sini? Binaan-binaan yang dibina ini adalah boleh dikatakan separa kekal. Tak ada yang kekal lah sebenarnya. Atas ni decking, upper deck untuk penonton-menonton. Okey guys, di bawah upper deck ni semuanya binaan cabin custom 10x20, 10x20 diletakkan kat sini. Selebihnya barulah kita buat upper deck. Yang ini pula dinamakan grandstand cabin. Nampak ada lubang hook kat atas ni. So misal kata kalau korang nak alihkan, angkat sahaja, bawa ianya pergi. Oh ya, kat mana tangga nak naik ke ruangan upper deck kat atas ni? Ruangan tangga dibina di antara kabin dan kabin. Korang boleh naik, nampak ni. Inilah ruang naik ke atas. Dan inilah dia ruangan untuk korang melepak sambil menonton kawan-kawan korang main bola sambil buat kelakar. Tendangan mengelirukan lawan dan kawan. Kat atas ni ada sediakan pagar untuk ruangan VVIP. Ini pula kabin musola bersaizkan 16x8 kaki. Yang kat depan ni aluminium levers untuk melindungi pintu masuk surau. Ruangan muslimin dan muslimah dibahagikan dengan langsir sahaja. Disebabkan ini merupakan tang bola sepak, maka pastinya jarang-jaranglah muslimah akan ada kat sini. Apa yang aku nak ketengahkan kat sini, ini merupakan binaan-binaan separa kekal. Orang boleh angkat dan pindah-pindahkan. Okey, let's go. Kita ke kabin tandas 10 kaki kali 20 kaki, di mana ruangan lelaki lebih besar daripada tandas perempuan. Partition divider antara tandas dan tandas menggunakan cubicle board. Dinding luar dan dalam menggunakan cement board. Ini pula ruangan tandas wanita. Hanya ada 2 partition sahaja. Kita bergerak kepada kabin cafe. Bersaizkan 10x20, 2 kaki setengah store. 2 kaki setengah kali 10 kaki. Mana store itu terletak di bawah tangga ini. Di bahagian kaunter menggunakan folding window. 4 buka kanan, 4 buka kiri. Sama seperti kabin sebelum ni, ada tangga naik ke atas. Upper deck. Dekat atas ni akan adanya meja-meja makan sambil-sambil mengopi, sambil layan tengok orang main bola. Boleh tengok padang A dan juga padang B. Jadi, apakah yang nak diketengahkan? Ini adalah kabin custom. Apa rupa bentuk? Kasih custom. Kabin toilet, kabin surau. Anda dapat sesuatu. Moga bermanfaat.